Hello. Dari mana ni? Senaria. Street time. Pakai kamera apa ni? Malu lah juga. Apa yang paling canggih sikit apa? Kenapa? Di 3,000. Okay, sekarang ni kami tengah tunggu satu kes SPRM. Jadi sekarang ni kami tengah tunggu untuk ambil gambar OKT. You dari mana? You dari mana? Saya Sari Senju Daily lah. Saya MSC. Metro. You dari mana? Saya MSCC. MSCC. Saya berkawan. Oh iya. Tengok kamera. Dia dari mana? Saya daripada rumah. Dia dari mana? Saya daripada Metro. You dari mana? Daripada bernama. Nama? Guna, dia dari mana Guna? Saya sedang fikir saya nak breakfast lagi. Sebenarnya dalam macam ni apa bermain dalam masa menunggu OKT keluar ni? Apa yang bermain dalam kepala? Biasanya kalau tunggu OKT keluar tu saya tengah fikirkan kenapa OKT tu melakukan jenayah tersebut, apa yang menyebabkan dia membuat kesalahan itu, apa yang mempengaruhi dia, apakah masalah dia di sebalik perkara yang dia lakukan. So ini ada membantu kita untuk membuat story tu ke? Kadang-kadang membantu juga lah, sebab kita dah ada, kalau benda-benda tu macam kita dah terfikir dalam otak kan, betul lah apa yang aku teka tadi, betul lah, maybe dia memang betul lah apa yang, kenapa dia katalah kalau macam kes rasa, betul lah sebab dia tak cukup duit ke apa ke kan, ataupun dia nak hidup mewah ke, terpengaruh dengan kawan-kawan ke. Semua cadangan-cadangan tu bermain dalam kepala otak. Kalau kita dah terfikir dan bolehlah membantu. Tapi kalau memang terbukti lah, kalau tak ada, just benda tu just tinggal cadangan je lah. Tekan tu biasalah, reporter memanglah, tapi dia satu kepuasan bila kita sebab kita dalam keadaan tertekan tu bukan dalam keadaan yang lama. Bila kita dah siap story tu, kira dah habis lah masa tertekan kita tu, so kita boleh enjoy lepas tu. Jadi berbeza dengan rutin kerja-kerja yang lain, di mana pressure itu berlaku sepanjang masa. Kalau macam selagi kerja tu tak siap, kalau katalah macam satu projek tu tak siap dalam masa sebulan lah dia tertekan. Tapi kalau jadi reporter ni, kita dah keadaan tertekan kita tu hanya ambil masa sejam 2 jam. Lepas tu dah settle, dah tak ada apa-apa, dan kita boleh berjimpa minum kopi. Khabar. Mula sekali bila sampai pada satu lokasi, mula sekali apa yang saudara buat? Adjust buat balance dulu. Tengoklah pada, kalau boleh contoh pada kereta A4, pada dinding yang nampak putih tu semua, sebab kita nak bezakan dengan dia punya warna setiap sudut tu, setiap masuk dalam ruang apa semua dia, untuk membezakan. Sebab cahaya ni kadang-kadang dia tak sama dengan apa yang kita tengok, sebab kamera tak dibaca. Bang, dapat angle bang? Dapat angle? Dapat.
Dapat? But Okey, puas hati. Puas hati. Ya. So settle habis kerja hari ni? Tak habis lagi nak hantar KL lagi. Nak edit lagi, caption lagi. Memang kena edit je. Mesti nak sampaikan kat orang. So biasanya tadi dalam average berapa shot ambil tadi? Agak-agak lebih 1 roll film lah. So nak pakai hanya Nak pakai hanya sekeping je. kenapa begitu? Kita akan mencari the best shot lah.